Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Pada hari ini kami akan membentangkan teori reka bentuk CWT 3172 SCW3 Palang 1. Kami daripada kumpulan 7. Dalam kumpulan 7 kami mempunyai 3 ahli. Yang pertama saya sendiri, Muhammad Ikram Alias. Yang kedua Nazatul Azimah binti Muhammad Fauzi. Yang ketiga Ahmad Numan bin Muhammad Zain. Okay, kita beralih kepada pengenalan. Feminisme ialah gerakan sosial, politik dan intelektual yang bertujuan untuk memperjuangkan kesetaraan antara perempuan dan lelaki dalam pelbagai aspek kehidupan, terutamanya dalam hal hak, peluang dan perlakuan. Selain itu, tidak balas terhadap ketidakadilan jantina yang wujud dalam masyarakat sejak sekian lama dikenali sebagai feminisme. Feminisme berkaitan dengan perempuan, tetapi ia berkait dengan dengan hak kesemerataan wanita. Sebenarnya saya serahkan kepada Azatul Numan. Okey, saya akan membicarakan tentang pembahagian teori, iaitu teori feminisme ini berjejak daripada perjuangan wanita untuk mendapatkan tempat setara dengan lelaki berdasarkan pengalaman wanita. Mereka menganggap ditindas dan dikhianati oleh kekuasaan patriarkal ataupun kekuasaan memihak hanya kepada lelaki sahaja. Seterusnya, pergerakan feminisme ini menjalankan dua perkara, iaitu mahu mengubah pandangan kendiri wanita, iaitu setiap seorang wanita adalah bebas untuk berkejaya dan berkembang dan mencapai kewujudan kendiri walau apa sahaja persekitaran mereka. Kedua, mereka mahu menukar institusi kebudayaan dan perspektif masyarakat yang sesuai dengan persamaan antara jantina. Maksudnya wanita ni juga mahu validation atau perakuan dalam masyarakat lah. Seterusnya, saya akan serahkan kepada Aziatul. Analisis pula, fokus utama feminisme akademik ialah pada sistem pemahaman terhadap ketidaksamaan jantina dan pembangunan struktur patriarki. Feminisme dalam bidang ini tidak hanya bercakap tentang diskriminasi terhadap perempuan. Ia juga mengkaji bagaimana identiti jantina, seksualiti, bangsa, kelas sosial dan etnik saling berinteraksi atau persimpangan dalam membentuk pengalaman ketidakadilan. Berkaitan dengan pecahan analisis pula, terdapat 5, iaitu feminisme liberal, menekankan pembaharuan undang-undang dan kesamarataan dalam pendidikan, pekerjaan dan politik. Yang kedua, feminisme radikal, mengkaji asas penindasan perempuan dalam budaya maskulin dan struktur patriarki. Yang ketiga, feminisme Marxis dan sosialis, mengaitkan penindasan perempuan dengan sistem kapitalisme dan eksploitasi kelas. Yang keempat, feminisme pasca moden, merujuk kepada kritikan perspektif penting tentang perempuan dan penekanan terhadap pembinaan sosial terhadap identiti. Yang terakhir pula, feminisme persimpangan yang dibangunkan oleh Kimberly Crenshaw, melibatkan bagaimana berbagai bentuk penindasan saling terjalin, contohnya gabungan gender, bangsa dan kelas. Antara refleksi ialah keadilan sosial telah dipertingkatkan oleh teori feminisme. Ia juga memberi saya kesedaran bahawa ketidaksamaan adalah akibat daripada struktur sosial yang lebih besar, bukannya masalah individu.
Ia mendorong saya untuk mempersoalkan norma masyarakat yang dianggap semula jadi seperti bahagian kerja rumah, stereotip terhadap wanita bekerja dan bertanggungjawab terhadap ibu bapa dalam membesarkan anak. Objektif perjuangan feminis bukanlah untuk mengalahkan lelaki, sebaliknya ia adalah untuk mewujudkan masyarakat yang lebih seimbang dan adil untuk semua orang tanpa mengira jantina. Walau bagaimanapun, apabila stereotip negatif tentang kezaliman dikritik dan dibebaskan, lelaki juga mendapat manfaat. Saya serahkan kepada Luqman bahagian politik. Okey, untuk bahagian politik ni, sistem kuasa dan keputusan, uraiannya ialah politik melihat bagaimana lelaki sering mengawal sistem kuasa dan kekuasaan masyarakat dan wanita diabaikan atau kurang diberi peluang untuk memegang jawatan kepimpinan, kerana bagi saya lelaki selalu membuat keputusan yang besarlah. Next, politik sebagai institusi patriarki. Feminisme radikal melihat politik sebagai institusi patriarki yang perlu diperbaharui. Contohnya, walaupun bilangan wanita yang mewakili dalam politik menteri di Malaysia masih kurang daripada 50% daripada populasi wanita. Maksudnya antara wanita yang memegang jawatan tinggi dalam politik adalah Izzah Anwar, Datin Sri Wan Azizah yang pernah menjadi Timbalan Perdana Menteri Malaysia, dan Hanayo merupakan Menteri Belia dan Sukan Malaysia. Okay, seterusnya menimbul isu dan hujah. Tidak banyak perwakilan wanita dalam politik, terutama dalam parlimen, kabinet dan struktur pentadbiran yang tinggi. Polis awam sering mengurangkan keperluan wanita seperti keselamatan cuti salin dan kesihatan reproduktif yang mengakibatkan tekanan emosi kepada staf polis wanita. Seterusnya saya menyerahkan kepada Iki. Kita beralih kepada sudut ekonomi. Dalam feminisme, ramai di kalangan wanita yang dipandang rendah dari sudut pekerjaan. Dari segi isu dan dakwaan yang diambil, jurang upah jantina. Hal ini kerana kelayakan yang sama tidak setara dengan jantina lelaki dan perempuan, kerana wanita ini masih menerima gaji yang lebih rendah daripada lelaki disebabkan hasil kerja tenaga yang lebih jauh diperoleh melalui lelaki berbanding wanita. Yang kedua, kerja tidak dibayar dengan setimpal. Ini kerana kerja rumah dan penjagaan yang dilakukan oleh wanita dalam rumah tangga tidak mendapat nilai ekonomi. Misalnya, seorang suri rumah ataupun penjagaan asuhan tidak mendapat bayaran yang secukupnya untuk menampung kehidupan sehariannya. Yang ketiga, pengasingan pekerjaan. Pekerjaan yang dianggap sebagai kerja wanita seperti jururawat, guru dan penjagaan kanak-kanak sering dipandang rendah dari segi gaji dan status. Misalnya, banyakkan jururawat dan juga penjagaan kanak-kanak mengalami tekanan dalam hidup serta depres akibat pekerjaan mereka dan dipandang remeh oleh segelintir pihak. Seterusnya saya serahkan kepada Numan. Okey, untuk sudut sosial, wanita diletakkan dalam kedudukan bawahan atau second class lah dalam jantina lelaki dan perempuan. Peranan jantina tradisional seperti seorang isteri mesti taat
atau sebagai ibu yang dianggap bertanggungjawab atas rumah tangga. Okey, huraian ni macam ni. Pekerjaan seperti menyapu halaman rumah, membasuh baju, menyidai kain dan memasak tu adalah tugas yang kebanyakan hanya dilaksanakan oleh wanita seperti ibu, kakak dan ibu dan sebagainya. Kerana lelaki hanya mencari nafkah lah di luar atau suami mencari nafkah di luar. Next, pasukan moden menolak idea wanita. Wanita adalah satu identiti. Sebaliknya, pengalaman wanita berbeza mengikut konteks budaya kaum dan latar belakang. Sebagai contoh, lelaki mendapat stigma dengan cara yang berbeza daripada wanita belum berkahwin pada usia tertentu dalam beberapa budaya. Seterusnya, pendidikan dan media. Wanita sering digambarkan sebagai cantik, lemah, emosional dan bergantung kepada lelaki. Sistem sosial yang dianggap patriarki dianggap sebagai punca keganasan terhadap wanita, termasuk gangguan seksual, keganasan rumah tangga dan diskriminasi berdasarkan jantina. Di sini saya ingin menyatakan bahawa pada 1400 lepas, semasa zaman jahiliah sebelum keputeraan Nabi Muhammad SAW, zaman tu menanam anak perempuan adalah perkara yang biasa. Dan wanita diperlakukan tanpa keadilan. Next, saya serahkan kepada Iki ya. Okey, kesimpulan bagi seluruh feminism yang kita semua bincangkan, secara amnya feminisme ataupun dikenali sebagai feminism ialah pemikiran, kritikan dan gerakan sosial yang bertujuan untuk menghapuskan ketidaksamaan jantina dalam semua bidang kehidupan termasuk politik, ekonomi dan sosial. Feminisme menunjukkan bahawa penindasan terhadap wanita disebabkan oleh institusi, struktur sosial dan budaya yang berbaksikan patriarki dan bukannya sesuatu yang semula jadi. Untuk mencapai kesemarataan jantina, pelbagai aliran dalam teori feminisme seperti liberal, radikal, Marxis, pasca moden dan intersectional dan menunjukkan bahawa pendekatan yang pelbagai dan sensitif terhadap konteks yang diperlukan. Setiap satu daripada aliran ini telah meningkatkan pemahaman kita tentang kerumitan isu jantina dan membangunkan jalan kepada ke arah yang lebih baik. Itu yang saya simpulkan melalui perbincangan pada hari ini. Selain itu, feminisme ini memang ketara berlaku pada zaman ini kerana kebanyakan wanita diperlakukan secara tidak normal seperti berlaku dalam isu rumah tangga. Kebiasaannya pergaduhan mengenai kewangan yang tidak mencukupi dan banyak pihak memperlakukan wanita ini sebagai budak-budak kecil. Kebanyakannya lah pada zaman sekarang ni. Jadi itulah saya simpulkan melalui apa yang perbincangan kita pada hari ini. Itu saja, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.